Hai, morning. Hari ni kita orang punya Aktiviti before berpisah. Selamat lah. Perlulah ayat tu. Ingat buat post dekat status tu, buat hashtag farewell. Ni farewell kali kedua, okay? Tahu. Dan hari tu KFC tu tak dikira. Oh, ya. Oh. Tak. Jihan cakap apa waktu tutup kamera tadi. Dia cakap KFC hari tu bukan farewell pun. Sebab beli pun sebab buy one free one. Yes. Kita orang tak plan pun nak tutup. Okay? Kita orang kat Aeon, guys. Cute lah. Macam budak kecil kan. Dia backpack. Tak dia. Kuning. Tengok ni. Macam honey. Hey. Honey. First up kita orang nak tengok wayang cerita The Mummy. So kita review, nanti kita review okay macam mana. Betul. So korang tak payah tengok. Betul. Keluar pula ni bila? Apa soalannya? Bila aku nak post kat YouTube. Dah. Bye. Tak ada flip waktu record kan? Alah. This is us before The Mummy. Tengok ni. This is us before the mummy. Kat dalam ni tadi kita orang masuk baru 3 orang. Kak Hana nak masuk awal. Kenapa dia excited sangat? Sumpah tak. Aku dah kata dah tak apalah, nak pergi jalan tengok dulu. Lepas tu kata tak apalah, kita duduk kat dalam. Kita duduk kat dalam, kita berborak dulu. Ni lah hasilnya. Siapa tahu bersiap lambat tadi. Mana dia lah tak lambat lah. Tengok kita sampai pun tak start lagi cerita. Tak lambat. Itu sebab drive skill saya. Mana ada. Sebab Melaka hari ni tak jam. Jangan expose. Tengok ni. Nampak putih dia tak siap. Nampak kat sini pun dia nak pakai tudung lagi. Hey, shut up. Ya sebenarnya saya ingat balik bila last kita keluar berdua waktu ni, yang kita pinjam kereta QZ beli KFC tu. Oh, waktu kat Pondok Sentapan. Waktu tu bulan 8 tau. Waktu bocah-bocah lagi. Ya, almost setahun. Nak dekat setahun dah. Kejap je. Tengok ni lah millennial. Dia suka terobek-terobek. Sumpah tak. Dia lagi millennial. Mana dia? Lagi macam pakcik-pakcik, macam makcik dia. Kenapa pakcik-pakcik? Duduk kat bilik. Makan pun mengengkang. Dia sama je. Guys, tengok je. Tengok cerita sampai dah tercampur. Kita buka yang satu juga. Dah berbuang lagi. Sekejap. Sakut pula. Dah. Buat review. So how Jiha? Best. Kita bagi 9/10. Saya bagi cerita cara tempat yang betul boleh tak? Ataupun 8 point something. Sebab dia macam yang dia punya AI tu nampak AI. Ya, yang apa? Yang musang tu. Cantik Masa, lah. Yang musang tu nampak AI. Masa satu yang dia masuk mulut ke mulut tu. Oh betul. Tu pun nampak macam. Saya rasa saya bagi 7.8. Okey lah. Tinggi juga. Okay, not bad. Jom melintas. Baik guys, jom Jom. sama. So guys, saya ingat sikit. Kita orang baru siap tengok Mummy. Tapi overall best. Tak? Jiha. Dia tengok Apa benda? Okay. Kain. Ada macam dia tunggu kain dia tersenggut kat luar. Nampak je. Reverse sikit dia nak ke depan. Kenapa dia dah sebenarnya tunggu sekarang kalau bawa dia nampak lah kain. Jom kita sambung nanti. Sama je. Jangan Jihan. Jihan. Dia tengok movie sampai kontak lah tercabut. Itu sebab mata kering tadi. Dah lah kita nak makan dah. Jom. Eyes of the world. Lagu-lagu cikgu, lagu-lagu atlet ke tu. Hey, not my car. So kita akan makan apa?
dulu. Dekat tempat yang murah. Kita kena jimat guys. So, murah tapi sedap. It's okay. Let's see apa kita orang makan. Ya, sebenarnya Jiha sedih. Selamat. Jadi kita lah. Sebenarnya Jiha sedih. Selamat Nampak tak? menjadi kini. Dia menyanyi macam katak. Kita punya teknik nyanyi sama je. Kita Tamran dengar sama je. Hai. Kita orang akan makan. Kita orang akan makan di kedai asam pedas terbaik kat Nora. Main. Terus, sedap ni asam pedas paling sedap kat Melaka yang aku nak jumpa. Okay, jom review. Sebagai orang Kelantan, I will review. Serabut orang Kelantan. This is our lunch. So good. Apa Jiha cakap tadi? Sedap, I makan je. Jiha makan. Aku makan. Jiha makan. Hey, Jiha kata nak apa tadi? Nak balik bilik dulu. mana ada? Dia kata baik-baik dulu. Dia kena menyantuni orang-orang Gen Millennial. Mana ada. So nah, kita orang makan kat kedai macam panas tau. So dia macam dari masa nak balik dulu. Sampai lepas asal kita orang keluar balik. Dia rasa kat cookie crumb ni sedap. Dia macam overrated. Ha? Cookie crumb. So dia macam sedap tapi macam overrated. So dia macam ada lagi yang lagi sedap daripada dia. So dia macam tak ada sedap yang sedap sangat. Sedap sampai termimpi. Apa? Apa nama dia? Soft cookies, Duchess of Cake pun sedap. Apa nama Itu makan? kita memang makan. Ada? Itu lagi mahal kan? Ha. 12. Habis sedap. Bagus That's je. why kot dia sedap. Macam premium gila Duchess of Cake. Kita orang beli goreng pisang. Nampak tak Jiha organ? Mana ada? Dia rasa goreng pisang dia dah perfect tak? Dia tak datang apa-apa. Dia kalau dia tak pesa-pesa cheese ke apa sedap lagi. Sedap lah orang tak letak pisang goreng cheese. Sekarang kita orang tengah panas gila. Kita orang decide untuk balik dulu. Mari guys, baliklah. Kita orang terlalu cikgu untuk sembunyi. Kita orang macam terlalu panasnya. Tak berteruskan lagi dah. Dia macam kena baring je. Betul, kena bed 5. Betul? 5 hour. Kita akan rehat lebih kurang. Kita akan rehat lebih kurang 2 jam. Ataupun sejam lebih. After asal kita orang keluar balik. Yes, stay tuned. Dah tutup dah. Sesi kedua. Sesi kedua. Betul lah. Let's go. Let's go. Kita orang nak pergi apa? Cafe pula. Untuk sesi petang. Yes. Kepala dah tak panas. Okey lah. Dah ambil minyak angin dah. Hey. Tapi gerak kita dah. Awal-awal dah dipenuhi dugaan. Pergi-pergi Dibuka sampai 6 PM je. pergi-pergi kafe yang kita nak pergi tu dah tutup. Lepas tu pergi-pergi dah sesat. Lepas tu jalan je. Kan Jiha? Sekarang ni kita orang dah dekat tengah Bandar Hili nak mencari kafe baru. And now kita orang decide nak makan 175 Gallery Cafe. Yes. After dah banyak rintangan. Ni semua salah dah terlambat. So kalau nak pergi Jongka after this, kena after 3 lah. Sebab kafe banyak tutup dah petang-petang ni. Tak bisa. Saya kita orang datang lepas hujan. So dia macam redup sikit. Betul-betul? Tak boleh mah. Betul-betul. Okay lah. So nanti kita order apa kan? Cantik tak situ?
comel. Apa-apa tu dah dapat estetik. This is our food. This is mine. This is Jiha. This is Jiha. This is Oreo gelato and strawberry matcha. Yes. Momo as usual. Mana ada? Jom makan. Jom makan. Cuba teka apa kekurangan Hanania Fariha hari ini. Kekurangan. Kekurangannya makan dan tengok AI. Baru cakap 2 saat lepas. Apa kekurangan Jiha? Dia pergi makan tak mengangka. Ya, tak ada expose to that. Dia makan tak duduk tak kanak-kanak duduk yang macam ni. Dia bukan mengangkung tak dia bentuk Oh, dulu betul kan? Hebat lagi suka. Sebab tu kaki dia lemah. Mana kita kaitan sebab kita merangkak dia duduk di rumah. Tengok tak? Sebab tu lah dia tak merangkak dia duduk. Sebab dia buat kaki dia satu. Tak ada kaitan. Baik je. Makan food kita kena style. Saya tak masuk kan? Apa dia tengok saya. Kalau rendah kau rasa saya boleh malah ajar. Dia banyak. Oh dah rajuk. Oh, ada. Apa main? Kalau hari tu kan saya banyak. Rasa ada juga. Lagi? Sama sikit-sikit. Okey juga. Kalau rendah lah. Rasa orang-orang yang dah bersih memang ni sebab orang yang tak ada motor. Orang yang flat. Orang yang tak ada apa-apa. Kakak saya boleh tak lesa. Sebab saya dah joget petang. Apa? Nak ganti-ganti kakak. Kau dah main dah. Dah Apa? Sampai lagi kuat. Sampai jauh. Oh, ya. Sekali dia dapat baby. Tapi, nampak tak? Ada nak kenangan. Sebab tak langsung kan. Saya dah cukup banyak selesai. Ada prinsip kita cuba juga. Benar kalau kita tak dengan Ada suket.
Macam mana je hari ni? Makan hari ni? Dah kenyang dah? Kita paling suka dekat medan selera tadi. Sorry, dekat kampung. How is your feeling today? Speak in English only. I think I prefer go to Aeon because I need aircon. I don't like to walk. But here is so cold too. No. I mean that the jalan come to here. Oh, I see. I okay to walk. Why you speak in English? I say only English. I don't care. Wow, you eat a lot today. After this is not me only. After this, we want to go to live photo. Lime Studio. Live studio. To Yes. take a picture. To capture our moment. Yeah. Apa yang skateboard saya macam buat ni? To simpan our gambar. Lebih kurang tu. Pergi kan? Okay, let's go shop. Wow. Cantik-cantik. Tak boleh cakap dan siapa tadi kan lawa. Buat ni guys. Apa yang kita buat tu macam ni? Apa saya rasa tu dah dekat tadi. So guys, today pula sekarang kita orang nak pergi Lime Studio pula nak tangkap gambar dulu. Yay! To keep our moment To together. keep our moment together before we separate. Yes. Separate ke? Di sini. Jual. So, Okay. dah. Ya, gambar kita orang. Comel. Aish, kita buat kat ni. Mana? Lime Studio, Lime Snap. Live snap. Dah habis Live Studio. Cantik. Korang boleh datang, okay? Untuk tangkap gambar comel macam ni. Tangkap gambar foto side. Video. Sweet lah. Jom. Bocah. Kiri dia. Jom. Guys, kita orang dah dekat Nilofa. Kita main shot. Rich people. Rich people. Who knows? Tunjuk Oh. apa? Oh, Nilofa. Tak main lah. Tu dah RM10. Tahu benda tu dan TikTok shop. Tak main lah. Sumpah tak main. Ada budak-budak kita orang bawa eksekusi. Tahu Nilofa. Nampak ni tengah duduk. Nampak dia orang ada safari. Depan ni. Saya see our level. See our level. Sorry. Tak kawan lah. Sampai. Cing. Tunggu 20 Tunjuk emas. 20 tahun lagi. Cing.
Dah kira poci mami jarum Tahu, sekarang kita tengah tunggu. Kita sebenarnya review je lah Jiha. Apa? Kita sebenarnya nak beli tudung untuk lecturer. Kita sebenarnya tengah tunggu keputusan vote. Yes. Nampak goyang-goyang kaki. Mesti suka selesa. Macam aku cakap pisau. Pergi pisau selalu tak? Alhamdulillah. Biar Aji buat kali duduk. Nanti dah ada result kita akan tunjuk. So, tengok Jiha guys. Demi Nilofa makanan kita orang kat bawah. Apalah sangat darjat makanan yang dibandingkan itu dengan Nilofa. Tahu. Jiha kata kalau pakai telekon Nilofa masuk syurga terus. Aura-aura syurga. Aura Kaabah. Apa? Wanita apa? Lindungan Kaabah. Dia dengan kau. Wish, Dia try. tak dapat jodoh macam Ustaz. So, Kita ada detailing ni. And then kenapa juga? Of course, Nilofa. Bidang 50. Tak, rasa dia bidang 60. Okay. Nak buat 360. Okay, pusing sikit. Okay. Dah tutup. Okay, tutup. Pakai gambar pula nak hantar kat group kelas. Kita orang semua berkelas. Keluar pada shopping Nilofa. yes. Baik. Barang antik ni berkelas. YTJT. Nanti kita sama balik. Jom. Kita nak cari box pula. Yes, blind box. So before kita orang balik, kita orang beli ni. So ni isu yang baru. Tengok. Tak rasa. Seperti biasa bocah ni beli mango. Rasa macam orange juice Andalas. Harap. Betul tak? Apa? Ubat yang orang selalu makan waktu kecil tu. Tahu. Macam Tapi tu. sedap. Sedap. Mango lagi sedap. Sedap je. Ni kalau makan dengan nasi goreng dengan apa ayam masak masak. Dah lah. Kita nak balik dah guys. Zoom. Alhamdulillah. Dah habis dah membeli. Dia banyak makan je hari ni. Tahu tak Apa? apa. Perempuan. Reward. Sebelum study week. Hari ni 2 kali pergi Aeon ya. Orang tak tahu lah. Nampak tak? Aeon ni dah rumah kedua kita orang. Betul mana-mana pun pergi Aeon. Kalau Aeon jam ni- tu pergi Aeon lagi. Aeon ni sama dengan IPG. Betul, setuju. Tak sedap lah kau benar orang dapat tadi. Kan? Jujur je lah. Tak sedap. Aglio olio ni sedap. Oh. Tak, tu biasa je glue je. Tapi sebabkan smoke duck. Tapi bagi saya pun smoke duck dia pun masih biasa sebab saya pernah jumpa smoke duck yang lagi lembut, lagi faham. sedap. Oh, kita tak pernah lagi makan smoke duck. Jadi kita akan sambung. Bye. Hot. So guys, itu sahaja untuk hari ini. Apa refleksi hari ini? Alhamdulillah, saya dapat kaitkan bahawa sebagai seorang guru, kita kena Tak berjimat dengar. cermat dengan kehidupan seharian. Okay? Hari ni plan kita orang salah untuk sesi kedua petang. Kita orang dah lapar, lepas tu pergi jom kedai Imo. Pasal tak ada beli dessert, makan juga. Tahu pernah berambak. bazir juga. Betul, nak jimat sebenarnya. Aduh. Tapi sama je, pergi Aeon tu sama je beli sushi juga. Tahu sama je. Beli dessert juga. Betul je. Tak apa, self reward. Bye. Di sini semua memori. Lagu sedih lah. Nanti kalau hari ni Jiha tengok vlog ni. Dia nak edit. Jiha nak estetik, Jiha edit sendiri. Bye. Bye. Zup. Hai guys. Kita orang dah menghitung saat-saat akhir untuk kena berpisah. Kenapa? Jiha sangat excited nak aku pisahkan dia. Tak ada asyik nyanyi je. Lagu Syamsah. Dia tak ada lagu lain. Sekarang Kisah lagu tu. Sekarang kita orang order KFC buy one free one guys. Yes. So kita orang tu abang Grab kita orang. Dah pergi, dah sampai dah.
Jiha jujur lah, Jiha rindu sebenarnya. Mana orang BIP? Kenapa nak suruh baju? Dia punya kepala. Nak bawa KFC tapi orang BIG. Kata nak turun pisah. Let's go. Yay. Supaya jamuan perpisahan ni. Tahu kita orang dapat jawapan perpisahan. Awal betul. Jad. Itu bagi KFC macam. Hello cats. Comelnya. Hello. Ya. Dia curi dia lari. Tak tu ada lagi tu. Comel. Tengok guys, dia aku nak balik asrama dah. Lepas tu kita Mana tu? Lepas tu dia kata, Siapa yang hantar je mintai? Tak kira kita tahu proses detail tu. dia kata, jom lalu kat pisah nak tengok orang BIG kat dia kata. Kena tengok satu-satu baru dapat vibe. Kan? Lepas tu dia orang tidur mana? Rasa kita kebalik tidur. Kenapa belakang kita ada kereta Annie? Annie best saya. Kita kalau kat sini, bila masa lepas balik dang tak ada kemah. Nak intai pada mana? Sana ke sini? Sini je lah. Macam obvious sangat. Tak apa, grup kita dah kena dah flexing. Tak kena lagi dah. Kena. Dia boleh pick number random tau. Tak apa. Kira ketua JK Afrina. InsyaAllah tak kena. Macam bagi ceramah usrah pisau. Macam bukan beraji. Jauh sangat lah, dekat sikit. Masuk dia terus. Dia buka pintu nak ambil barang. Ni air BIG ke? Macam mana tu? Kenapa dia beraji? Agaknya dia dapat dia kita mengintai ke tak? Oh tak. Sebab cermin dia macam gelap sikit. Oh ya. Yeah. Bagi nampak macam hey! Buat everything. Saya yang bau. Kenapa dia tak ada buat sekali mashed potato juga? Itulah. Mashed potato. Tu apa? Cosmo. Rodek. Oh, tengok. Saya menghitung hari untuk berpisah dengan Jiha. Jiha Ni dah macam 3 kali ayat ni. Jiha hari tu dah menangis. Kita orang kena berpisah. Hello. Ni kucing. Macam makcik pun kamera gitu je. Mana dia? Ni. Hello. Dia dah busuk je lah suka masuk video orang tengok. Tengok attention seeker. Jiha, apa kata-kata perpisahan? Apaan tu? AI. Budak-budak AI. Sorry lah. Budak-budak AI team. Mana ada? Sorry sikit. Tak kenapa record satu muka je. Mana dia satu? Masuklah ni. Mama nak berpisah. Tak ada. Macam budak-budak asrama dulu yang apa bawa phone senyap-senyap. Nak pergi bilik prep. Takut warden rampas. Kita dah sampai bilik kita orang guys. Kita orang dah habis BIG. You want to see our room? Tak payah. Nampak tak? Kita bagi ini je. Meriah bilik kita orang. Ini macam nak rembat. Yo. Buka-buka Jiha. Ni zaman perpisahan kita orang ni Nisa. KFC. KFC malai. Lai. Aroy mak.